Ya, dah. Okey, hari ni saya nak buat iPhone 14 Pro. 14 Pro ni masalah dia adalah dia tak boleh on. Dia tak boleh on . So ni iPhone 14 Pro. So bila kita buka dan kita gunakan power supply. Okey, power supply akan jadi shorting . So kita masukkan. So ni iPhone 14 Plus punya, 14, 14 Plus, 13. So dia kata balik lah. Saya letak terbalik macam ni. So dia shorting lah. Okay, bunyi-bunyi tu shorting lah. Okay, lepas tu bila kita dapat macam ni, apa yang kita perlu buat adalah kita akan try tembak menggunakan shock killer. So, kita akan tembak shock killer. Kita letak macam ni. Dan kita akan tengok schematic tu. Mari kita tengok schematic sekejap. So kita akan tengok schematic. Adakah apa nama? Positif dia sebelah atas ke sebelah bawah. So ada dua konektor dia. Konektor dia ada belah atas ada belah bawah. So kalau positif belah sini kita tembak yang tu lah. Kita tengok dulu. Shock killer saya ni dia gunakan 40 ampere dan 5 volt. Saya rasa 5 volt. 5 volt 40 ampere. So saya akan masukkan ke dalam bateri punya bahagian dan dia akan meletupkan apa komponen yang rosak. So kat sini kita tengok schematic. So schematic dia menunjukkan sini positif dia . Positif dia sebelah atas. Okey, sebelah atas. Okay, kita akan tembak. First kita akan tembak macam ni dulu, tengok testing. Dia akan ada percikan sparking macam tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tembak. Okey. Sekarang kita akan testing semula menggunakan power supply. So dah tak ada shorting lah . Kalau tak tadi dia berbunyi kan. Sekarang dia dah tak ada bunyi dah. So sekarang ni kita akan test pasang skrin. Kita akan turn on handphone ni. Disebabkan dah short. Bila dah short kita tak boleh on macam ni tau. Gunakan button. So bateri tu akan stop untuk memberi power selalunya. Oh ni dah boleh. Jarang-jarang, selalunya jarang-jarang boleh hidup lah gunakan button. So ni boleh guna button. Okay, macam itulah. Untuk shorting full shot. Okay, siap. Dan benda ni kita akan tengok juga SIM card dia nampak macam okey kat sini. Kan? So kita perlukan password, kita nak checking. Takut dia shorting dia. Ada juga case yang shorting dia. Sampai something yang akan tak function tau, macam tu. Kalau benda tu rosak, kalau kita rosakkan terus, dia akan tak function bahagian tu. Contohnya networking lah, selalunya bahagian networking. Kapasitor di bahagian networking. So dia jadi no service kat sini. Okay. So kat sini itu sajalah untuk hari ni.